dia lagi 5 minit ya. Kemudian kita masukkan lapisan atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Hajah. Hari ini Umi nak buat kuih serikaya ya. Bahan-bahan yang diperlukan, kita masak pulut dulu. 2 cawan setengah pulut, beras pulut ya. Dan kita masukkan santan 2 cawan setengah juga. Dan garam 1 sudu kecil. Kemudian kita gaul bagi sekata ya. Apabila telah sekata garam, santan dan pulut ni, kita masak dulu dalam langai ataupun dalam pan. Kita masukkan di dalam pan ni ataupun dalam kuali ataupun belakang. Kita masukkan juga daun pandan. Kita masukkan ke dalam kukusannya. Kita nak kukus dia sampai dia masak. Kemudian baru kita letak dalam loyang. Kita nak kukus dia sekarang ya. Kita kukus dia sampai masak. Acuan kita sapu dengan butter ataupun margarin ya. Minyak pun boleh. Kemudian kita lapik dia dengan plastik. Dan kita lapik satu lagi ya, sebab Umi punya plastik ni kecil. Jadi Umi kena guna 2. Kita ratakan pulut ni ya, sampai padat. Kita guna spatula pun boleh ya. Kita kukus dia lagi 5 minit ya. Kemudian kita masukkan lapisan atas. Manakala untuk buat serikaya dia, santan, gula merah, telur, garam dan juga esen vanila ya. Gula merah 2 cawan setengah, santan setengah cawan, 1 setengah sudu kecil garam, 1 sudu kecil esen vanila, 7 biji telur ayam ya. Ini saja bahan-bahannya sahabat. Kita masukkan gula merah ni dalam blender ya.
masukkan santan. Kita masukkan setengah sudu kecil garam. Satu tutup ataupun satu sudu kecil isen vanila. Dan kita masukkan telur ya, sebanyak 7 biji tadi. Dan kita blend dia sampai sebati dan sekata. Kita tapis adunan ni ya. Dah cukup 5 minit, kita nak masukkan lapisan atasnya. Macam biasa, sebelum kita masukkan adunan atas ni, kita kacau dulu. Sekarang ni kita kukus dia selama 25 minit. Setiap 5 minit kita buka dia ya, dan pastikan penutupnya telah pun dibalut dengan kain supaya air kukusan ni tidak menitis ke bawah ya. Kita kukus dia selama 25 minit. Alhamdulillah dia dah masak dan terlebih masa pula ya, terlebih masa dalam lebih kurang dalam 5 minit macam tu. Sepatutnya 25 minit tapi Umi kukus selama 30 minit. Jadi dia menggelembung dan pecah ya. Tapi tak apalah ya, dia masak, dia tak nak macam ni, dia tak mudah basi ya. Kita sejukkan dia dulu, nanti Umi tunjukkan hasilnya. Ini dia hasilnya serikaya pulut untuk perkongsian hari ini. Rasanya sangat sedap dan juga menyelerakan. Manakala kejadiannya pula pulutnya rasa lemak dan kenyal, dan juga serikayanya terasa lembut dan juga manis serta berkrim ya. Sesuai kita jadikan hidangan untuk orang yang kita sayang ya. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera serta selamat mencuba. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap. Rasa lemak berkrim ya.